Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farah Azwan selaku wartawan TVPSS SMK Raja Jumaat. Sejak kebelakangan ini, kes kemurungan di kalangan pelajar semakin meningkat. Jadi, apakah itu maksud kemurungan? Mari kita saksikan video selanjutnya. Pelajar, sebelum saya mulakan kelas pada hari ini, saya nak tanya, pelajar semua dah siapkan ke kerja rumah yang saya bagi sebelum ini? Sudah? Sudah. Keluarkan buku, saya nak simak. Khairul, kenapa masih kosong ni? Awak tak buat ke kerja saya? Kenapa geleng kepala? Tak ada mulut ke nak bercakap? Ha? Nanti siapkan. Pak. Okey, baik pelajar. Hari ini kita akan belajar topik baru, iaitu gerak balas tumbuhan. Okey, apa dia gerak balas tumbuhan? Siapa tahu? Okey pelajar, gerak balas tumbuhan terdapat 4 jenis. Okey. Yang pertama adalah hydrotropisme. Yang kedua, fototropisme. Yang ketiga, pelajar, itu saja untuk hari ini. Kerja rumah jangan lupa buat. Kita jumpa next class, okey? Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Khairul, nak pergi mana? Akan minggu aja. Cikgu. Ya? Cikgu perasan tak dia tinggikan rumah macam lain sikit? Ya, saya perasan juga. Dia kerja rumah saya, dia tak siap. Cik diam je, saya tanya apa-apa dia tak jawab. Kenapa ya? Saya tak tahulah, cikgu. Berapa lama dah awak perasan dia macam tu? Baru-baru ni, tapi dia macam lain sangat dari Hadim. Sebab apa awak tahu? Saya tak tahulah, cikgu. Awak tak pernah tanya ke dia? Saya pernah tanya, tapi dia selalu cakap tak ada apa-apa. Ya? Susah tu. Saya rasa kena bawa dia jumpa kaunseling lah. Betul tu, cikgu. Kan? Tak apa, nanti saya cakap cikgu kaunseling ya. Okey, baik cikgu. Terima kasih, Terima kasih dulu. Ni si Jerul. Dia buat apa sorang-sorang kat sini? Khairul, Ya, buat apa seorang kat sini? aku duduk saja duduk. Okey. Tak adalah aku kerja. Okey, baik aku boleh tolong kau. Tu apa tu? Okey, baik aku. Kenapalah hidup aku macam ni? Pergi sekolah kena bully. Dekat rumah tak ada siapa nak dengar aku meluah. Kawan-kawan pun tak faham aku. Better aku mati je. Hello, Assalamualaikum. Cikgu Nola. Cikgu Nola, saya ada soalan pelajar ni. Khairul, dia macam ada masalah sikit lah. Saya tak tahulah, dia tengok sedih je muka dia dekat kelas. Tak boleh fokus dalam kelas. Nanti Cikgu Nola boleh tak tolong jumpa dia? Nasihatkan dia. Okey, terima kasih. Kira khabar, okey tak hari ni? Okey, betul. Tapi cikgu tengok muka dia sedih je tu. Okey. Betul, betul okey? Betul. Okey, kamu tahu tak kenapa kamu dipanggil oleh cikgu? Tak tahu? Betul tak tahu? Tak ada siapa yang maklumkan kenapa kamu dirujuk pada cikgu? Tak ada, okey. Kalau gitu cikgu bagi tahulah, okey, cikgu maklumkan bahawasanya kamu dirujuk kepada saya yang sebagai kaunselor. Rujuknya adalah guru kelas kamu. Okey, agak-agak kenapa guru kelas kamu merujuk kamu kepada cikgu? Tak tahu? Ada apa-apa masalah tak? Tak ada, langsung tak ada. Ada tak? Khairul dibuli? Tak kisahlah dibuli di luar sekolah ke dalam sekolah ke, ada tak? Ada? Okey, betul ada. Bila berlaku? Dah lama dah. Saya Nur Farah Shulina dan Akin Dasaki. Kami ingin mengongsikan tips-tips untuk mengatasi kemurungan. Pertama, membawa mangsa berjumpa dengan kaunselor. Kedua, tidak membiarkan mangsa bersorangan. Ketiga, jangan membiarkan mangsa untuk menyakiti diri sendiri. Keempat, membawa mangsa ke psikiatri jika masalah lebih teruk. Itu sahaja daripada kami.